Okey kelas, jadi boleh mula lukis haiwan akuatik. Nanti cikgu akan bagi contoh dekat depan. Okey, tulis nama jangan lupa. Kertas tulis nama, tulis kelas. Okey. Alright guys, so macam biasalah kita akan bagi contoh dekat murid-murid lukisan untuk hidupan akuatik. Kita akan lukis lah bentuk petak dulu. Petak tu macam kita lukis dia punya kertas lukisan lah. Untuk lukisan yang pertama ni kita lukis jellyfish. Sebabnya jellyfish ni tak susah, dia senang je. Lepas tu kita lukislah sikit rumpai-rumpai laut. Tengoklah macam mana murid dapat buat ke tak. Ini sebagai contoh lah. Sebenarnya lukisan ni nak bagikan kita punya otak ni berfikir. Dalam masa yang sama kita nak gerakkan tangan tu memerlukan satu kemahiran lah, iaitu imaginasi pun boleh, ataupun kalau kita tengok gambar pun boleh. Sebab dekat sini dia ada TV kan, jadi bolehlah tunjuk contoh juga haiwan-haiwan laut. Bila dah siap lukisan pertama tu, kita buat lukisan kedua pula. Yang ni untuk contoh yang seterusnya. Kurang-kurang murid tu ada idea lah nak lukis apa. Untuk kali ni kita lukis ikan pari. Kalau tengok ini ikan pari tengah berenang, nampak macam leper je kan. Jadi kat sini kita boleh naikkan imaginasi murid supaya dapat lukis haiwan-haiwan lain lah. Takkan nasi ikan je kan. Kita cari haiwan yang lebih, orang kata rare lah, ataupun lebih unik lah. Sebenarnya lukis ni memang satu aktiviti yang layan lah. Mana minat seni memang boleh layan lah. Sambil kita asah kreativiti masing-masing, sambil tu kita mencurahkan idea kan, setelah seharian belajar. Jadi dekat sini lah kita nak hilangkan stres. Tapi ada jugalah murid yang masih stres lagi. Dengan lukisan pun diorang tak dapat nak lukis kan, pun tambah stres pula. Aduh, yang tu susah nak cakap macam mana lah. Itu masing-masing punya kebolehan lah. Lepas tu ni ada tambah lagi lah, sotong sikit, octopus lah. Supaya yalah macam pelbagai jugalah sikit dalam gambar ni. Ini gambar yang kedua lah. Nanti kita akan tambah lagi macam-macam gambar. Kalau tengok aku lukis ni nampak macam senang kan, tapi sebenarnya senang tak senang pun masih ada juga murid yang tak dapat nak lukis. Kita tengok hasil-hasil murid-murid ni kan. Ada lukis besar, ada lukis kecil, ada yang masih mencari lagi idea, ada yang dah start mewarna tapi dia malu. Lepas tu tengok ada yang dah banyak lah dia punya lakaran. Jadi kat sini kreativiti masing-masing lah kita dapat cungkil lah bakat murid-murid tu kan. Sebab ada murid request, cikgu lukis sotong yang besar cikgu. So kita pun carilah gambar sotong. Nampak juga sotong gurita besar ni kan. Ini bukan baby octopus, dia bapa octopus. Kita pun buka TV dan tengok contoh gambar dan kita lukis. Kita nak tunjuk kepada murid betapa senangnya lukis ni sebenarnya. Lagi kalau ada contoh lagi senang. Kurang-kurang murid nampak, oh senangnya cikgu lukis. Sebenarnya memang senang. Bila kita dah menguasai kemahiran tangan tu, dia dah dengan otak tu memang dah terjalin dengan cantik. Dia memang boleh lukis selamba je. Selamba tak selamba pun still kena padam-padam lah. Kalau ada lakaran yang macam tak ngam kan, still kena padam. Tapi padam tu tak banyak lah, tengoklah macam mana kan. Tapi slow-slow kita jadikan lukisan tu sama lah. Kalau boleh sama lah, kalau tak boleh pun kita adjust. Jadi murid akan tengok, jadinya sel otak tu akan berhubung lah, berkaitan dengan kemahiran melukis gambar ni. Untuk tema kali ni akuatik. Jadi akuatik biasanya hidupan laut lah, lebih banyak kan. Orang kata laut punya haiwan ni macam tak diterokai lagi semuanya, hanya berapa persen je. Sebab laut ni kan luas, macam-macam haiwan ada lagi. Ada yang kat dasar laut kan, ada yang ada yang kita buat makan. Jadi tak apa, yang ni kat sini kita nak ngasah bakat murid-murid tu supaya melukis. Biarlah dia orang release tension dengan melukis, baru semat kan. Macam biasalah, kalau kita dah jadi cikgu seni, memang kita akan taram lukisan kau-kau punya bagi puas hati.
Janji puas hati, janji yalah dapat bagi contoh yang terbaik lah. Sekurang-kurangnya murid tu bersemangat lah nak tiru, ataupun adalah dia orang punya panduan kan, nak tengok kan. Kalau kita nak suruh dia orang fikir sendiri pun kadang-kadang dia orang bela kan, tak jadi apa. So kita bagilah contoh. Untuk video ni terpaksalah kita bagi fast forward sikit kan video, bagi cepat. Kalau nak tunggu lukis memang lambat lah. So kita cepatkan sikit video supaya korang taklah tunggu lama sangat kan. Asal jadi lukisan, nanti korang akan nampak lah macam mana hasilnya. Untuk gambar yang ini ialah gambar kuda laut. Kuda laut ni pun spesies yang terancam juga, susah nak jumpa. Tapi aku pernah jumpa, memang dia comel gila. Tak tahulah macam mana dia boleh ada dalam laut kan, macam pelik kan. Ini memang Tuhan punya kuasa lah. Memang bentuk dia macam kuda. Bahagian kepala tu memang sebiji macam kuda, cuma dia tak ada 4 kaki je. Lepas tu dia punya bentuk tu pun macam batu tau. Tak tahu nak cakap macam mana. Tapi memang spesies yang pupus lah kan, susah nak nampak. Tapi kalau ada rezeki korang boleh nampak. Jadi kita pun round lagi tengok murid-murid punya hasil macam mana. Ada yang dah mewarna kan, ada yang masih lagi tak siap sketching. Sambil tunggu dia orang siap lukis tu, kita tambah lagi contoh-contoh haiwan lain supaya dia orang ni tak ketandusan idea lah. Padahal dah banyak dah gambar yang kita lukis, saja nak bagi murid ni lebih banyak idea. Jadi dia orang boleh lukis. Tapi kalau nak lukis semua pun barai juga, sebab terlalu banyak kan. Jadi kena pilih lah mana yang cantik. Jadi lukis adalah murid yang dah siap. Yang ini sebenarnya dah siap beberapa hari lah, baru hantar kan. Jadi kita pun record. So smart tak? Kalau smart boleh like, mantap, komen sikit. Yeah.